Ini soalan yang selalu saya dapat lah, dan saya pun mengkaji jugalah perkara ni. Ni saya fikir kan, di peringkat mungkin akan ada yang tak setuju lah. Tapi di kawasan kita ni, di Malaysia, di Southeast Asia, peringkat bawah 10, 12, 13, 14 ni secara kejurulatihan, it's a learning process. Okay. A learning process. Okay. Tetapi ada kalanya kejurulatihan, jurulatih di peringkat bawah umur mementingkan kemenangan more than learning process. Okay. So kita ambil dua-dua perkara ni. Sebuah pasukan bawah 12 dibina untuk menang, mengenepikan segala yang proses untuk belajar yang basic thing tadi, ada belajar lompat, yang dia control everything, yang seorang lagi dia explore everything. In long term, ketika umur 18, 19, 20, saya selalu merasakan mereka yang explore learning ni daripada peringkat grassroots 18, daripada 12, 13, 14 hingga 18, 19 akan lebih matang fikirnya bermain with ball, off ball dan juga di luar padang, more than pemain yang dicipta hanya untuk kemenangan ni. That's why selalu orang kata grassroots bukan untuk menang, grassroots bukan untuk menang, kerana at the end it's hujung result sajalah di senior team. Sama juga macam kita sekolah dulu. Ada parents yang mengutamakan pelajaran lebih dari segala-galanya. Betul. Akademik. Belajar. Score straight. Tak ada kesalahan kat situ. Tapi ada kes yang selepas umur 18, 19, 20, 22 suddenly ada masalah dengan attitude, ada masalah tentang persaingan, ada masalah tentang how dia nak challenge dengan dunia luar, yang kita tahu dunia luar ni memang takkan pernah adil.